5 lelaki direman 5 hari oleh Mahkamah Magistrate Butterworth hari ini bagi membantu siasatan kes menetak seorang ahli perniagaan menggunakan parang dalam kejadian di hadapan sebuah kedai di Jalan Raja Uda pada 17 Mei lalu. Perintah reman sehingga Sabtu ini dikeluarkan oleh Magistrate Balkis Rosrin selepas membenarkan permohonan polis untuk menyiasat kes mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan iaitu dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata. Difahamkan semua suspek berusia antara 28 hingga 53 tahun itu ditahan secara berasingan dalam beberapa serbuan sekitar Seberang Jaya, Perai dan Bukit Mertajam antara jam 5.30 petang semalam hingga 2.30 pagi tadi oleh sepasukan anggota dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Pulau Pinang. Sumber memaklumkan sebahagian daripada suspek dipercayai ahli kumpulan konsing gelap dan menerima upah daripada seorang lelaki tempatan yang masih bebas untuk menyerang mangsa. Kesemua suspek juga mempunyai rekod jenayah lampau termasuk perkaitan dadah. Polis turut merampas beberapa barang kes termasuk 2 bilah parang yang dipercayai digunakan dalam serangan itu. Difahamkan kejadian ini merupakan kali kedua mangsa menjadi sasaran. Dalam insiden terdahulu pada Februari lalu, mangsa turut diserang menggunakan senjata hingga mengalami kecederaan dan menerima 4 jahitan di kaki.